Duit Raya 2025 dah standby. Dia duduk diam-diam dalam ni. Aku bagi 3 cara. Yang pertama, berapa lama dia kerja ataupun dia punya bahagian department, job scope dia. Yang kedua, performance dia. Dan yang ketiga, additional anda kata ada yang memerlukan. Contoh macam sakit ke apa kan. So list nama semua ada dekat sini. Tak boleh tengok lah berapa aku bagi kan. Total 13 orang. Tapi aku tambah satu lagi special guest. Special guest kau tengok dekat hujung video. Jom. Jom kita raikan pomen kita dulu. Kita start dengan bahagian pomen dulu. Selamat Hari Raya. Perkenalkan ke semua ahli-ahli Nick Motorsport. Kita terus bagi yang pertama Adami. Yang pertama untuk Adami. Yang kedua aku bagi khusus untuk kau nak balik kampung. Mak kau sakit kan? Bini kau nak bersalin kan? Tak ada duit simpanan lagi kan? Nak nangis ke? Aku bagi lebih. Tapi ni aku simpankan, boleh? Boleh. Nanti nak balik nanti ambil duit ni. Boleh? Selamat Hari Raya. Cantik. Okey. Yang kedua, teruskan. Ali. Budak KL. Aduh, kacau lah Ali. Ali, terima kasih Ali. Nah, silakan. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Okey. 3, Iskandar, orang paling lama. Ni tengok sikit handsome lah. Masa apa ajar ikat macam tu? Untuk Iskandar banyak sikit lah main sini. Orang nak tengok ni. Untuk Iskandar banyak sikit. Ini lama. Tak adalah banyak tapi ada. Kita setiap bulan pun ada bagi lebih juga. Jadi dia pun untuk dia juga. Terima kasih Iskandar. Selamat Hari Raya. Seterusnya adalah Nazar. Wah, handsome Nazar. Selamat Hari Raya Nazar. Ni khas untuk Nazar. Terima kasih sebab kerja. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Adalah Yunus. Am. Ini dia. Inilah yang korang nampak orang berkepentingan dekat belah sana. Apa-apa tanya dia. Okay. Am, thank you so much untuk stay dengan aku. Iskandar pun sama juga. Terima kasih Iskandar ya. Orang keluar dan pergi tapi kau ada dengan aku. Terima kasih Iskandar. Walaupun aku tak lepak dengan kau selalu tapi aku tahu kau ada. The one and only Kimi. Kami ya. Aku